Tunduk. Angin cantik sikit. Weh, horn sikit weh, horn jap. Aku tak ada tangan nak horn. Ini. Tak, kalau nak shoot video dengan aku memang 500 macam tu lah. Asal 500 muka kau apa? Level aku tak ada amat sangat. Apa kata-kata kau untuk Donald Trump yang datang hari ni? Aku mesti bom dia. Bom dia. Kau tahu hotel ni mana? Guys, literally one kan dah buat kereta ni aku rasa kat 2 jam ah. Dia sapu sini, sapu sana, tayar tak cukup. Dalam ni pun dia sapu habis. Apa yang kau buat ni? Hey yo, what's up Mr. Syahid dia. Alright guys, welcome to another vlog. Konten hari ni jom pergi garage sebab sana ada 2-3 kerja sikit aku, and then lepaklah sana and tengoklah scene sana dekat pos sebab sana budak-budak aku pun ada semua. Aku tak akan singgah makan sebab aku dah makan actually baru je lepas solat Jumaat. So dah ambil makan tadi, ada makan, so aku makan semua settle. Sekarang ni baru aku dah keluar. Aku takkan pergi KL sebab apa? Depa Donald Trump tu apa tu? Amerika Syarikat yang presiden tu depa duk mai kat sana. Sana punya jam, sana punya semak, sana punya nanti apa-apa jadi gaduh apa semua, aku tak nak. Aku tak nak masuk dalam jam, aku tak nak tahu pun apa dia buat, dia datang kat Malaysia ke, dia datang untuk tujuan apa ke, aku tak nak tahu. Mengarut. Sebab ramai buat poster yang bukan tau. Why Donald Trump you come here? Sebab dia kan salah satu, orang kata apa, asbab juga yang dia sokong Israel bagi mati Palestin. So itu yang menyebabkan ramai tertanya-tanya, siapa Perdana Menteri kita yang Malaysia ni pergi panggil dia. Takut nanti negara ni pun porak-poranda, faham tak? So itulah, aku tak nak benda yang nak cakap pasal berlebih-lebih pula nanti terasa macam semak kan. Lagi aku sibuk hal orang pula. Aku dah tak suka orang sibuk hal orang, betul tak? So tak nak guys, kita biarkan hal tu. Aku tak nak masuk KL. Kita pergi Shah Alam. Okay, so jom, let's go. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, permudahkan urusan berada ni. Aku tengok dah teruk dah tu. Nampak dengan exhaust dia ikat sekali dengan bonet. Astaghfirullahalazim. Nasib cik jangan siapa pun kena lah. Aku, ya Allah, macam mana dia nak deal ni? Ini, pening pala dek, pening pala. Buang kereta ni kalau boleh. Datang ke Dasik Garage, buang. Alhamdulillah dah sampai Shah Alam tanpa jam. Kalau aku masuk KL tadi mesti jam ni. So jom, sekarang ni kat sini satu kereta, and then ada kata customer kat tengah cuci. Kereta nak tukar je transformer boleh? Ni apa ni? Salam lu. Aku nak tanya kau. Biar lu kereta, biar lu. Apa kata-kata kau? Mana bagi tu? Kejap je aku nak ni vacuum jap. Apa kata-kata kau untuk Donald Trump datang KL? Dia memang fuck. Kau ni apa? Tak mengalu-alukan orang benda. Ipan nak tanya hang. Apa kata-kata hang untuk Donald Trump main KL? Tak tahu. Suruh dia belah. Ipan, orang mai ke, orang tak mai ke, hang punya pasal. Yang dia tahu dia cuci kereta dengan cara senyum. Tahu tak Ipan? Nak tengok. Ipan enjoy tak cuci sport rim? Okey Ipan, selamat bekerja Ipan ini baru keluar universal untuk semua kereta boleh masuk. Ini tapak kita orang customer. Spoiler ni tau. Okey. So kalau hampa nak dapat kan, boleh datang Dasik Garage. Keluaran baru tu, limited edition punya. Yes. Okay, sihat alhamdulillah. Wan, aku nak tanya kau satu soalan. Apa kata-kata kau untuk Donald Trump yang datang Kuala Lumpur hari ni buat semak? Alamak. Kau tahu dia datang? Bisa pula datang. Kau tak ambil tahu langsung Dia datang, dia buat semak dekat KL. Aku tahu dia datang tapi tak tahu hari ni ke? Hari ni, bukan semalam tak silap aku dia dah land dalam Kuala Lumpur. Tapi semalam dah start dah. Dia orang punya perarakan, kita punya rakyat semua pergi macam bantah asal dia datang apa semua. So kau tak tahu benda tu? Asal kena bantah dia datang. Kau tak tahu benda tu? Abang Syah kat belakang tu tengah sembang deal baru punya steering masuk. So biarkan dia deal. Ada meeting, Wan pun tengah meeting juga sekarang ni. Dia steering import mendatang sini. So tengah ini tu nak bincang. Ini kena tak, nak custom macam mana, nak keluar lagi limited edition barang. Barulah orang nak, barulah orang tergila-gila. Finally dah pun siap SB1. Okay, full wrap. Ini semua Street Garage buat confirm Street Garage buat semua ni. Dekat sini ada makan, dekat sini ada beza sebiji. Okay, color hijau matte. Ini wrap tau. Tengok ni, dia punya carbon forged carbon kali hijau. So masukkan color ni. Semua main forged carbon ni. Aku sedalam semua forged carbon ni. Guys, terlampau garing guys kereta dia.
Tengok ni steering macam mana. Ni steering Mickey Mouse ni. Saiz berapa tak tahu, kecil sangat. Semua forged carbon, nampak? Steering semua forged carbon. Aku rasa dia ni ada kedai ni. Kedai apa? Oh, absorber. Oh, adjustable ni kedai. Adjustable siapa yang tak tahu? Okey. Ini sepatutnya kalau betul lah, kalau korang beli Beza yang original daripada kilang, dia akan ada, dia tak lower macam ni. Dia tak lower macam ni. Okey. So dia akan ada gap. So dia buat kerja yang bagi lower tu. Faham tak? Kedai ni, owner kereta ni dia buat kerja tu, bagi lower absorber. Nama kedai ni TEG, adjustable absorber. Ni nombor gentek dia. Aku promote, kedai orang aku promote. Rim hijau, semua hijau. Pelik lah aku dengan owner ni. Tapi okey lah, apa pun support je. Benda pula ni. Apa tengok SB1 ni. Tengok depan ni macam mana. Bawah-bawah tu semua tulis seat garage tau. Setiap satu benda yang ada dekat kereta SB1 ni, kayaknya dia punya ini stiker ni dah banyak lah slip-churn, nampak oh. Dia dah pakai ni, dia bawa jalan sini semua, so dia kena slip-churn banyak ah. Setiap stiker ni kan, stiker tepi-tepi ni semua, ini sepatutnya kita orang tak ada buat, tapi kita orang buat makan masa and custom keluar daripada satu-satu komputer. Kita orang tak ada komputer yang nak keluar stiker sekali perak. Tak ada. So kita orang buat macam ni lah. Kena custom dia kena macam pecah-pecah. Tapi okey lah, smart nampak. SG Street Garage HKS. Belakang kereta ni dia punya turbo kalau spin mampus korang. Kereta ni banyak masuk auto show. Wakil Street Garage dengan Fizo Auto Part. Guys, angin kuat gila weh. Tengok ni. Tengok angin kuat macam tu. Kereta ni tengah buat pasang lampu, tukar bulb. Abang Yus dengan Abang Syamil tengah buat. Belakang ni Street Garage Maven dah sampai dah. Tak tahu dia orang daripada mana ni. Bini kau masak apa hari ni? Makan apa? Oh, tak boleh share. Ya. Bukan? Oh, bini kau bukan bini aku. Aku seorang je. Tak boleh share. Yang tu aku punya. Moga aku share yang kau. Kira lain. Share tak boleh lah. Aku masak boleh share. Oh, kau masak boleh share? Oh, yelah. Bini member kan, kereta J7. Aku dah biasa bawa kereta ni. Laju bai. Sumpah, pick up dia gila-gila. J7 lah kereta ni. Dia punya kereta family lah. Tengok dalam dia. Dia macam CR7. Tak. Kau jangan mengarut. Guys, literally one kan dah buat kereta ni aku rasa kat 2 jam ah. Dia sapu sini, sapu sana, tayar tak cukup. Dalam ni pun dia sapu habis. Apa yang kau buat ni? Apa ni kau buat macam cerita? Kau dah 10 kali dia buka pintu depan ni tau. Dia lap punya lap ni. Kau keluar ni, depan tu kotor balik. Kau faham? Ni nama dia apa? Nama dia detailing. Detailing? Oh yelah, auto detailing. Auto ni manual. Auto detailing. Tapi ni manual detailing. Tulis lah manual detailing. Lok tenyem. Ni aku dah pegang ni Saya kira lap balik. Tenyem. Minggu depan masuk beli kereta ni. Nampak? Ipan. Okey tak Ipan? Okey kan? Dalam salah apa Hanya nak buat celakai kereta orang ni. Dia tak habis tenyeh lagi. Banyak cala kereta ni. Set Tino pakai deh. Pahal lah. Kereta ni terlampau besar bagi perempuan kalau kau nak tahu. Perempuan dia kalau boleh sekecil-kecil yang boleh bawa diri dia, boleh bawa kawan-kawan dia cukup lah. Tapi ni terlampau besar sampai ada banyak nampak. Cala nampak kalau nampak cala nampak. Cala. Tahu ke tak tahu? Aku betul. Ni ada lock dia. Sekejap. Lock tu tak tahu mana nak cari. Ada tak? Struggle ni nak buka benda ni pun. Ini kalau nak buka, nak tukar enjin, tukar gearbox macam mana ni? Aku rasa double click lah. Double. Kadang-kadang dia pakai ni. Kereta macam ni, dia ada pakai sensor sikit. So double click baru boleh. Double kali tarik. Try 2 kali. Aku cakap dekat kau. Ui, tapi luas weh. Dia mana ada klik macam kita. Kita ada klik kan. Sini ada klik tau. Kalau kereta kita lah. Tapi ini tak ada klik. Ni kereta dah semua dah auto sensor kan. Tidak mencari dia. Ui, ini dia punya radiator. Kipas dia. Ni tempat dia masuk angin. Kotak angin dia. Bateri dibalut habis tu. Tapi berhabuk lah. Dia orang duduk kat situ orang nampak nak shoot video.
owner kereta, kecil rekod, Wan tengah berlakon. Tak ada kacau. Aku tengok Okey, aku belas lah. Member tak boleh nak buat video kalau aku ada depan dia tengok ke apa. Okey, aku duduk belakang kecil. Kecil kalau buat video kan, telefon mesti balik ni. Itu kecil punya style lah. Kau apa kata-kata kau untuk Donald Trump yang datang hari ni? Aku mesti bom dia. Bom dia. Kau tahu hotel dia mana? Ha? Tahu hotel dia mana? Kau tahu hotel dia mana? Tak tahu. Itu je nak bom kau. Nanti aku dapat info lah. Oh, Tahu budak-budak aku kau ada nak budak-budak ramai kan? Faham. Tahu. Abang Pejal pun ada kat sini. Weh, kau jangan. Asal? Jangan. Donald Trump dengan aku kawan. Nanti kena ban. Oh tak. Nak kena bank. Budak kau dengan budak aku boleh kauting. Audience aku boleh kauting dengan kau. Kau kena cari pula tiba-tiba. Tak ada. Guys, tolong lancarkan dia punya urusan. Okay. Okeylah. Jangan. Takut. Apa kata-kata untuk hari ni ada tak? Teruskan berjuang. Teruskan berjuang. Kata-kata untuk Donald Trump yang tengah datang kat Malaysia. Donald Trump. Ha. Semoga selamat. Asal abang seorang yang support dia datang? Satu Malaysia against dia. tak. Kau mengalu-alukan kedatangan dia kenapa? Nak porak-peranda negara? Betul? Dia datang sini selamat ke? Tak selamat kan? Tak selamat. Dah tu. Itu kau cakap selamat. Welcome. Semoga selamat. Semoga selamat. Semoga selamat. Maksudnya perjalanan dia tu. Kau nak perjalanan dia tu ada rosak apa-apa lah. Aku harap dia naik flight kan? Dia Tak ada lah, takkan jalan kaki ke datang Malaysia. Dia sap terus mati. Oh, kita sama-sama lah. Kan. Okey, dah tengok dah kan. Sak mati. Kalau nak Cantik shoot, lah kau punya ni. Tak, kalau nak shoot video dengan aku memang 500 macam tu lah. Asal 500 muka kau apa? Level aku tak ada amat sangat. Kalau Betul? orang lain kau 2,000, 3,000. Aku 500 je. Oh. 500 je. Asal 500 muka kau ada apa? Kau ada fame? Aku ni influencer. Influencer. Kau tak tahu kes yang baru-baru ni influencer yang makan mamak tau? Makan mamak. Akulah. Oh, walaupun aku tak tahu kes tu tapi aku support lah. Aku makan dekat Masyo. Masuk. Lepas tu aku cakap dengan dia. Masuk asal kedai kau nak biasa. kena bayar pula. Kecil kau? Itu mana je? Kau ada apa-apa bayaran kalau nak shoot dengan kau? Aku ingat kecil. Masa makan kat Aroma Hijrah tu. Ya, aku makan free je. Aku minta makan free. Tapi dia bagi air kosong je. Lah, tak ada brand lah. Dari air kosong je lah. Aku minta makanan mahal. Tapi dapat air kosong. Kau tak pandai ayat dia. Bersyukur lah. Sebab apa tengok konten orang tu. Ha. Dia pergi kedai mewah. Konon nak makanan free Oh. mahal. Ada. Siapa tu? Dia ke yang Siapa? viral tu? Siapa tu? Tak dia ke yang Dia viral sembang, tu? dia pasal pasal aku guys, aku gerak luar. Guys, kita orang sekarang ni nak makan. Kami laki-laki kawan-kawan macam ni yang makan. Suap menyuap kita suap menyuap Air. Aku togak dengan Kak Han togak kat aku betul. Kawan-kawan macam ni. Okey. Yang, cepat. Sila. Alright guys, kita orang makan dulu. Lagi jumpa. Okey. Letak. Tak ada pinggan. So aku makan dalam ni je lah. Wan suap. Wan, kau suap kan? Sedap. Nampak? Wan suap. Sedap. Sedap. Sedap guys, sedap. Alhamdulillah. Guys, kutu ni tinggal lama kat sini. Jom kita start bawa dia. Apa ni? Tak faham. Dah, start. Benda sial. Oh, ni lah tekan dia. Ni dia cakap apa ni? Kau rekod aku ke tak? Rosaklah audience aku. Yang mana ni? Oh, ni laju dia. Okey, faham? Ni hon. Okey. Kejap. Pulan ni. Ui. Okey, keluar. Keluar. Kita try. Wan, kau ikut aku Wan. Ikut aku jom. Tak ada nampaknya. Aku dah minta adik saya jom. Tak ikut. Bawa cepat. Aku. Kau rekod lah. Kau ni tak reti rekod. Dia ni tak reti rekod. Tak bagi nampak ampau tau. Bagi nampak. Pegang elok telefon. Okey, dah. Jangan dekat sangat tu. Dekat sangat. Jangan jatuh telefon dah. Tu jauh sangat tau. Guys, sorry ya guys. Kamera. Ui, tayar pancit lah. Aduh, boring lah. Tayar pancit siut. Ui, tapi laju siut. Ui, ni tinggi sangat ni. Tengok ni aku duduk macam mana. Ui, bau sampah lah sini. Tengok ni dia dalam macam mana. Meter punya besar-besar dia tulis tu. Ui, ada mood satu. Dia mood satu. Apa yang mood lain dia? Sekejap, try dulu. Asal mood satu? Mulai dengan ni. Ni apa benda?
Babi bau busuk tu sini. Tahu. Oh, ni. Kau tadi kira ni Tengok 2, dia bagi 2. Okey, aku try 3, laju lagi kot. Oh, ini brake pump dia. Okey, faham? Signal mana? Guys, tengok signal dia. Wah, apa dia. Tapi ni motor ni dah lama duduk dalam kedai kita orang. Tak guna siapa-siapa. So, jom kita gunakan dia. Let's go. Ni laju lagi. Ni lagi laju. Ni lagi pick up dari tadi. Ya. Takut. Aku dah pulas habis full throttle dah. Oh, dia boleh full sampai 32 je laju dia. Sekali lagi. Tunduk. Kereta biarkan kereta. Tunduk. Jadi. Nak buat benda-benda gila dengan motor ni. Jadi. Tapi laju dia 32 paling max. Kau jangan set kaki boleh tak? Tunduk. Angin cantik sikit. Weh, horn sikit weh, horn jap. Aku tak ada tangan nak horn. Cakap kalau kena langgar cabai ni. Okey lah, boleh masuk dah kot. Mati tak ada insurans ni. Pan! Best gila Pan. Lama tak start motor ni. Mileage kau ingat apa? Boleh naik highway ke ni? Dia sepatut, dia tak tahu kenapa tak simpan mileage. Dia tahu motor ni takkan pergi jauh. Betul-betul duduk dalam ni berapa lama dah? Dia tahu lah. Dia tahu. Okey lah, parking balik lah. Ikan. Siapa nak kita orang jual? Berapa? Buka harga? 7K. 7K 7K. 750, 700 setengah ha. 500 bagi aku. Boleh. 750. 7,500. Okey, projek Guys, kita orang tengah tengok video Mr. Cari Ikan. Kalau hampa kenal lah yang Mr. Cari Ikan tu. Tengok. So ni speaker dia kecil molek tu. Baru nak tengok. Layan YouTuber Mr. Jahir kan? Nama pun tak tahu lagi. Dengan layan. Guys, personally aku hargai sangat siapa-siapa yang tengok video aku, yang like video aku, yang subscribe channel aku, apa semua. And enjoy aku punya vlog and aku punya kerja-kerja gila, challenge apa semua. Personally, terima kasih sangat. Aku support. Walaupun view tak tinggi tapi aku hargai setiap seorang yang tengok video aku. Okay? Di sini Wan tengah tengok. Nampak Wan? Nampak kan? Tak ada. Dia pergi kerja tadi, dia dah buka lah. Okay? Guys, brother dah berhenti kerja. Dah lama tak jumpa. Hey, macam mana? Ada okey ke? Okey aku. Santai-santai. Sekarang kerja kat mana? Kerja tu? Mana jadi ejen tu? Mana ada orang kerja hari Jumaat? Aku datang bukan bekerja ke apa. Aku datang usah-usah lain je. Itu kad lah. Asal nak cut? Kau takut? Dia dah berhenti kerja Jadi Street Garage. freelance lah. Kau jadi ni apa brochure? Apa ni? Broker. yes. Broker je lah. Siapa yang nak beli kereta Pro 2, Toyota, Honda boleh cari. Tak, siapa suruh kau promote? Yang tu kat. Alright guys, kalau siapa-siapa nak pandai-pandai lah cari Mal Mal. Bubur kat TikTok. Ini apa fashion ni Mal? Mana fashion? Ni. Ini semua bekas accident bila. Tak, ini ke bawah ni asal fashion dia macam ni. Ada style lain. Oh, style lain sikit dah. Kau macam ni okey, sihat lah, semua tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Dalam sebulan dah aku nak mentian. Okey. Okey. Sofa okey, tak ada apa masalah. Sofa? Okay, alhamdulillah rezeki Sofa? tu ada. Sofa? Sofa. Okey. Rezeki tu ada kan mana. Sebab aku pun lama tak jumpa kau. So, hari ni jumpa rasa macam okey lah. Dah release balik kenangan kita yang dulu. Yeah. Tapi kita ada kenangan kan. AI team bola sepaknya. Itu. Itu baik ke? Baru-baru ni dia call aku. Ha? Dia call aku. Siapa? Budak AI team. Oh, ya. Siapa? Ha? Siapa kau? Aku malas nak mention. Siapa so? Dia ajak main bola. Laki ke perempuan? Laki lah. Laki. Jangan perempuan. Takkan Kalau tiba-tiba budak AI team perempuan call aku. kot lah. Mana lah faham kan? Tak ada lah. Okey. So, kalau ada lagi game apa-apa ke, kita boleh buat lagi video tu sama-sama. Okey. Kau aku humble kan. Jangan tanyalah. Siapa cakap kau belagak kan? Okey, jom. Aku hantar kau balik sampai depan tu. Tak payah. Tak payah? Tak payah. Aku boleh jalan kaki. Okey. Bye. Jumpa nanti. Alright, okay. Jaga diri. Bye. Okey, bye. Alright guys, so sekarang ni dah maghrib lah. Wan pun nak balik lah. Autospa dah tutup lah. Okey. Wan, ada apa-apa nak kata? Kata-kata hari ni hari ni jangan percaya semua orang, kita percaya pada diri sendiri. Percaya. Tak ada kena-mengena, tak ada apa-apa kan. Dia macam tak ada ribut, tak ada hujan, tak ada taufan, papap dapat kata-kata macam ni. Untuk Trump sikit lagi. Dalam sikit. Hang memang apa. Tu je. Hang
Dia faham ke? Cuba cakap English. You. Ha. You motherfucker shit. Makan shit, motherfucker. Itu je lah. Abang. Abang datang sini. Kenapa? Saya tanya kat abang. Abang kata-kata sikit untuk Trump. Ha? Donald Trump. Lama tak jumpa abang? Abang okey ke? Sihat Semoga ke? dia cepat masuk Islam lah. Masuk Islam. Sebelum takut dia mati di seksa. Oh. Abang ni lagi garing dia nak convert Islam tu kat Trump tu. Balik ke? Balik. Okey, bye bye. Jumpa nanti. Alright guys, sampai itu je lah guys konten aku pada kali ni. Jumpa pada episod akan datang yang vlog yang lebih menarik. So apa yang tadi hampa dengar kata-kata untuk Trump tu semua, semoga kalau 44 orang aminkan, aku bisa baca komen. Kalau 44 orang aminkan, insya-Allah benda tu jadi. Jadi kan. So okey. Kau akan turun lah. Kau turun tunggu lah sampai kiamat mati mampus pun Wan takkan turun. Tapi Trump memang nampak. Okay, so jumpa apa di konten akan datang and vlog yang lebih menarik. Bye bye. Peace. Buatlah peace sekali. 3, 2, 1 go. Peace.